Duroplus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Duroplus adalah dari pengasas Omar dan Hana. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Surprise Slimy. Hari ni kita nak main slime. Tapi apa-apa pun sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agaknya apa slime yang kita nak main hari ni ya? Jom kita tengok. Tada! Inilah slime kita untuk hari ini. Kita ada 4 slime. Yang pertama warna ungu, warna kuning, warna merah jambu dan warna jingga. Jom keluarkan daripada bakul. Adik-adik rasa kali ni dalam slime kita ada apa ya? Nanti kita akan tengok satu persatu. Mula-mula jom kita tengok yang warna ungu dulu. Jom buka penutup dia. Wah, ada sesuatu lah dekat dalam ni. Nampak macam buah. Kita keluarkan dulu slime. Adik-adik, tengok tu. Ini adalah buah anggur. Wah, adik-adik suka tak makan buah anggur? Buah anggur berwarna ungu. Sama macam slime kita kali ini iaitu warna ungu. Macam ni kita panggil segugus buah anggur. Sekarang kita main slime dulu. Okey, selesai dengan slime yang pertama. Sekarang jom kita tengok slime yang seterusnya. Kita ambil warna jingga pula lah. Ada apa tu? Jom kita keluarkan dulu daripada bekas. Tarik. Ini senang sikit. Wah, dah boleh nampak lah buah apa. Ini adalah buah oren. Buah oren berwarna jingga. Untuk buah oren, kita panggil sebiji oren. Adik-adik tengok, buah oren berbentuk bulat. Okey, sekarang tiba masa untuk main slime. Baiklah, selesai. Jom kita tengok slime yang seterusnya. Seterusnya kita ada slime warna kuning. Okey, jom kita buka penutup untuk tengok apa yang ada dekat dalam slime kuning kali ni. Wah, dah boleh nampak lah buah apa. Pisang. Ada 1, 2, 3 biji pisang. Macam ni kita panggil sesikat pisang. Okey, jom kita main slime warna kuning ni dulu. Adik-adik, cuba tengok dalam slime ni ada berbola kecil. Okey, dah habis main. Kita simpan balik dalam bekas dia. Sekarang tiba masa untuk slime yang terakhir iaitu berwarna merah jambu. Apa lagi? Jom kita buka penutup dia.
tarik-tarik keluarkan untuk tengok apa buah yang ada dalam slime kali ini. Wah, dah boleh nampaklah buah apa? Ini adalah buah strawberry. Buah strawberry berwarna merah. Untuk buah strawberry pun kita panggil sebiji strawberry. Adik-adik suka tak makan strawberry? Kadang-kadang masam, kadang-kadang manis. Sekarang kita main slime. Baiklah, selesai. Masukkan slime ke dalam bekas. Inilah slime kita untuk hari ini. Kita ada warna ungu dengan buah anggur. Kita ada warna jingga dengan buah oren. Dan slime berwarna kuning dengan buah pisang. Serta warna merah jambu dengan buah strawberry. Selesai. Alhamdulillah. Semoga adik-adik belajar banyak benda pada episod kali ini. Jumpa lagi di dalam channel Surprise Laini pada episod yang akan datang. Bye! Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Durio Plus.